Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay guys, so aku hari ini berada di Hongpat Motor World di Ipoh. So hari ini ada pelancaran kedai terbaru Hongpat yang berada di Ipoh ni. Dan juga pelancaran motosikal terbaru daripada CF Motor, iaitu CF Motor 675NK. Alright, jom kita tengok sesi pelancaran dan juga motor ni. So ini adalah branch CF Motor yang terbaru dekat Ipoh ni. Okay, jom kita tengok apa yang ada kat sini. Alright, so inilah dia CF Motor Hongpat Motor World. So ini adalah kawasan baru lah dekat bahagian Ipoh ni. Kalau tengok dekat Angsana Ipoh Mall ni, dia bertentangan lah. Ni ada shop lot yang baru kat sini. Oh, banyak lah geng-geng motor CF Motor. Ini 675 ni yang paling baru. Tapi hari ni ada launching yang lagi baru daripada ni. Jom kita tengok. Alright, kat sini adalah bahagian dalam dia Hongpat Motor World So kat sini ada motor-motor yang display. Tapi untuk hari ni, motor yang nak launching belum lagi. Kita tengok. Alright guys, so inilah dia CF Motor 675NK. So alright, so kalau sebelum ni yang launching dekat Malaysia ni adalah model 675SR. So yang SR ni adalah motor yang sport bike. So NK ni adalah naked bike lah. Alright guys, so enjin motor ni menggunakan 3 silinder dan bersesaran 675cc dengan kuasa yang dihasilkan lebih kurang 70 kW. Dan juga torque dia 70 Nm of torque. 94 horsepower, 94 horsepower. Dan daripada segi rupa luaran ni memang rupa motosikal naked bike lah. So naked bike ni biasa dia akan ada handlebar. Dan juga dari rupa dia ni, kalau tengok dia punya mudguard depan ni memang sama macam 800NK. Daripada bahagian tepi ni pun macam 800NK. Tapi motor ni bersesaran 675 3 silinder. So kalau tengok pada bahagian tepi ni pun, dia punya exhaust pun memang dia pakai underbelly punya exhaust lah. So dia tak ada exhaust yang terkeluar ke atas ni. So lebih clean motor ni. Kalau tengok brake depan ni, dia ada dua disc kiri dan kanan. Dan dia menggunakan caliper Jejuan. Dan yang paling menarik, dia ada brake cooling system. Di mana kalau korang hard braking, akan kurang lah dia punya panas pada bahagian brake. So tayar depan dia menggunakan saiz 120/70 CST Migra S3N. Itu tayar dia. Kita tengok tayar belakang dia pula. So tayar belakang dia ni menggunakan saiz 180/55 pada bahagian belakang. So kalau tengok, ini dia punya lampu belakang dia. Lampu belakang dia ni memang menarik lah. Kalau tengok CF Motor untuk model 675SR pun, dia memang nampak macam dekat tail dia punya lampu dia ni. So kalau nak tukar ni, aftermarket macam susah sikit lah kalau kena buat custom lampu lain. Alright, so ini adalah bahagian meter dia lah. Kalau tengok meter ni dekat handle ni boleh set lah. Kita nak tengok. So kalau tengok dekat sini pada bahagian vehicle ni, kita boleh tengok dia ada traction control. Traction control ni boleh off, level 1 dan juga level 2 lah. Dan lepas tu ada ESS. ESS ni adalah emergency stop signal. Maknanya kalau korang brake secara mengejut, dia akan menyala lah dia punya double signal ni. Lepas tu quick shifter ni ada on dan juga off.
Lepas tu up shift alert boleh set lah korang nak RPM berapa yang dia akan berkelip untuk up shift. Lepas tu ni boleh connect dengan phone. Lepas tu boleh connect dengan Spotify ke apa benda semua ni. Ini korang scan lah QR untuk connect dengan apps CM Moto. Dan ini maksudnya kena install apps dulu lah. Install. Kuasa lah. Ni device connection, kita tengok ada apa. Phone ke helmet. Oh, boleh connect terus, boleh tengok semua. Helmet ke intercom sekarang ni? Intercom lah tu kot. Information dia. Tip 1, tip 2. Information 2. Okay, ni ada range, voltage, minyak, time, average fuel, average speed. Ni kau boleh select lah. Auto brightness on, boleh off, boleh adjust manual, speed, kilometer, temperature, sasia. Ni boleh ubah lah, ikutlah korang duduk mana kau nak pakai. Language, ni set lah Tamil ke apa ke. Oi, banyak. Enter. Back. Sistem update. Uish, macam pun lah pula ada update. Oh, tak payah. Kenapa aku? Bodoh lah kau. Macam-macam tu betul kan? Betul kan? Bot ni ada apa? Ini ada apa lah. Macam full eh. Lagi set? Jangan. Motor orang. Tu je lah. Dah. Lepas tu kat sini ada damper sekali. Adjustable ada adjustable. Oi, dia bergoyang. Belum ketat. Belum kilat. Saya risau tadi. Okey. Kat bahagian shifter ni kat sini dia ada quick shifter lah. Boleh tengok dia punya device kat sini untuk quick shifter. So far aku rasa untuk CM Moto dalam banyak-banyak model CM Moto selain 800 NK, aku rasa yang model ni adalah model yang bagi aku model naked bike yang terbaik lah. Untuk segmen naked bike dia ada 450 NK, dia ada 800 NK, dia ada 250 NK. Walaupun CC dia ni kurang daripada 800 NK, yang ni 675, tapi yang ni 3 silinder so dia agak berbeza lah. Okay, jom kita dengar dia punya bunyi lah. Bunyi dia ni, tengok garang ke tak bunyi 3 silinder ni. Okay guys, so itulah dia serba sedikit mengenai motor CM Moto 675 NK ni. So macam mana pendapat korang dengan motor ni, dengan harga jualan dia, harga body dia RM33,888. So korang rasa macam mana harga ni? Bagi aku memang murah lah. Alright, so sampai sini saja video untuk kali ni. Seperti biasa korang tekanlah button like, share, komen apa kerja dah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.